Apakah hukum makan kuda laut? Tak ada makanan dah nak makan. Nak makan kuda laut pula. Faham? Hukumnya al-hillu maitatuhu. Orang tanya Nabi, laut ni ke mana? Nabi kata laut ni airnya suci dan binatang dia tu boleh makan. Bila boleh makan? Dalam kitab-kitab fiqh, semua binatang dalam air boleh makan dengan dua syarat. Pertama, tidak memudaratkan kita. Yang ketiga, yang kedua, yang masih segar, tidak busuk. Maknanya kita jalan dalam sungai, tengok ikan kakap mati. Mati sendiri. Cimani. Kita pun ambil balik gula. Harus. Bila boleh gula? Kalau tidak buruk. Kalau sudah rosak, haram makan. Yang kedua, tak buruk. Tapi binatang itu berbisa. Atau ada benda bulu yang tajam-tajam. Tak boleh makan. Kerana ad-dhararu yuzalu. Kemudaratan taklah dielakkan. Okey? Jadi kuda laut boleh makan tak? Mati tak kalau makan? Tapi tak ada sedap apa nyanyi ke dia makan kuda laut. Nah, tapi tak ada, kita tak kata haram. Nah, dalam mazhab Hanafi saja tak boleh. Kerana Hanafi ni dia kata halal tu ikan saja. Lain pada jenis ikan tak boleh. Ada pandangan majoriti ulama boleh. Kuda laut, anjing laut. Kalau duduk dalam laut, anjing laut atas darat tu tak boleh. Kerana dua alam. Okey? Dah buat apa kau panggil dia kuda laut? Sebab muka macam kuda. Dan nama tak tahu. Di jalan-jalan dalam air tengok, macam kuda laut. Tengok, macam anjing laut. Jalan, macam singa laut. Faham tak?